Hey bestie. Bestie, you nak tidur dah. Tapi muka ada makeup lah. Mana boleh tidur dengan makeup? Tak apalah. I remove your makeup and then kita buat pampering sikit, okay? Kita pakai mask and then kita exfoliate your skin sikit, okay? Check. So kat sini I ada wipes. Ni makeup remover, tapi ada wipes. So let's get started. I love skin ke you, okay? You balik kerja lambat ni. Bos tahan you. I love skin tu ni. Leher. Tak apa, saya kemas. Nanti hilang. Tak apa, I takkan tanya you banyak-banyak. Sebab I tahu you nak relax. You nak tenangkan diri you. You nak feel peace kan? So okay, tak apa. I nak buang you punya lipstick sikit, okay? Okay, dah bersih dah tu. So next, saya akan applykan exfoliator. Ni peeling gel. Saya akan applykan dekat kulit you. Sebab kulit you macam banyak sangat blackhead. Okay, saya akan applykan. Geli. Tak ada lah, nak geli. Nampak ni, tekstur dia gel. Apa nak geli? Kulit kau pun sendiri nak geli buat apa? Kat dahi. Ni kat hidung ni, T-zone ni memang banyak sangat. Nampak tak? Dia dah pilih lah. Dia dah keluarkan dia punya kotoran-kotoran kat muka you. Nampak tak ada daki-daki? Dia just siap. It's okay. I don't judge you. Sini je. Okay? Dah siap. So now I akan bersihkan kotoran kat muka you, okay? Hidung ni. Dah keluar dah blackhead. Whitehead pun dah keluar. Next, I akan pakai kayu The Original Clay Mask. This one is Markwood Clay Mask. Saya pakai kat ni. Saya punya matte. Okay. Letak dalam dia. Hijau. Saya pakai kayu, okay? Dia nak start dari mana? Dari dahi ke dari hidung? Dari pipi? Boleh, don't worry. T-zone ni lah paling kena pakai banyak. Sebab kulit berminyak.
dagu ni pun ada minyak. Cikkan dulu, okay. Okay, dah. Kita tunggu selama 10 minit. Dah 10 minit. Jom kita basuh. Air akan remove pakai wipes, okay? Lepas siram muka. Next, saya akan pakai kayu Lipstick Collagen by The Herbs. So, baby you macam senyum. Okay, buat tak magic dia. Okay, lipstick ni bagus tau sebab dia ada collagen and ada madu kelulut. Okay, senyum. You dah boleh berehat, you dah boleh tidur sebab esok you kan nak pergi dating. So you kena rehat, okay? You kena sleep well, kena rest well, okay? So you kena cantik-cantik. Esok I akan make upkan you sekali lagi, okay? Okay, tidur, okay? Good night. Bye bye.